Kepada M40 yang ada impian nak pergi haji, saya nak bantu tuan-puan pergi haji dalam tempoh 10 tahun, iaitu dengan simpan 150 sahaja dalam akaun emas Gap. Dalam tempoh 10 tahun, tuan-puan akan ada emas yang bernilai 40,000 ataupun 40 gram emas yang mana mampu untuk tuan-puan pergi haji tahun 2026 ini. Tahun 2026 ini, kos haji hanya 35 gram sahaja. Dan kalau tuan-puan tunggu lagi 5 tahun akan datang, nilai emas tuan-puan yang ada tu masih mampu untuk pergi haji akan datang. Pada tahun 2010, kos haji 10,000 dan perlukan 70 gram emas. Tapi di tahun 2026 ni hanya perlukan 35 gram emas. Tuan-puan dah jimat 35 gram emas. Bayangkan akan datang nanti, tuan-puan akan pasti lebih jimat lagi dengan simpanan emas untuk pergi haji. Kalau tuan-puan M40 nak mula simpan emas serendah 150 untuk capai pergi haji dalam masa 10 tahun, tengok video 5 langkah untuk mulakan simpanan emas. Saya akan bantu dan guide tuan-puan sebaiknya daftar akaun emas Gap dulu, kemudian konsisten simpan 150 sebulan. Jangan lupa follow dan komen untuk lebih banyak ilmu kewangan dan emas.